Korang bayangkan ada 7 kanak-kanak umur antara 7 hingga 11 tahun masuk ke dalam hutan tebal dan selepas 47 hari, hanya 2 je kanak-kanak yang berjaya keluar. So, apa sebenarnya yang berlaku dekat hutan Postohoi sehingga tragedi ni menjadi antara misteri paling menyayat hati dalam sejarah Malaysia. Assalamualaikum, hai korang. So, pada Ogos 2015, 7 murid orang asli dari asrama SK Tohoi, Gua Musang telah dilaporkan hilang. So, untuk yang tak tahu lagi, SK Tohoi ni dia terletak di kawasan Postohoi dalam daerah Gua Musang, Negeri Kelantan, di mana ia merupakan sebuah penempatan orang asli Temia yang berada jauh di kawasan pedalaman hutan dan Bukit Bukau. Dari bandar Gua Musang, Postohoi ni dia berada kira-kira 30 km ke arah pedalaman dan kebanyakannya perlu melalui jalan ladang serta kawasan hutan. Kawasan ni dia terkenal dengan bentuk muka bumi yang mencabar, sungai dan hutan yang sangat tebal. Jadi kanak-kanak yang hilang ni berusia antara 7 hingga 11 tahun. Pada mulanya ramai yang menyangka mereka akan ditemui dalam masa beberapa jam. Namun, hari demi hari berlalu. Ratusan anggota penyelamat, polis, tentera dan penduduk kampung mencari tanpa henti. Namun, hutan tebal dekat kawasan tu seolah-olah menelan mereka. Dari hari bertukar menjadi minggu dan dari minggu bertukar menjadi bulan. Masa tu, ada penduduk yang dah mula hilang harapan. Namun, ada juga yang masih percaya terdapat sesuatu yang menghalang pencarian walaupun tiada bukti rasmi mengenainya. Selepas 47 hari, akhirnya 2 kanak-kanak sahaja yang ditemui dalam keadaan yang sangat lemah. Mereka dikatakan bertahan dengan air sungai dan juga hasil hutan. 2 kanak-kanak yang selamat tu berusia 10 dan 11 tahun, manakala 5 lagi berusia 7, 8 dan 9 tahun meninggal dunia. Jadi sehingga ke hari ni, tragedi SK Tohoi kekal sebagai satu kisah kehilangan kanak-kanak yang paling menyedihkan dalam sejarah negara kita. Dia bukan kisah seram, tapi kisah sebenar yang jauh lebih menakutkan. Dan untuk makluman korang, kes SK Tohoi inilah merupakan kes kehilangan orang di hutan paling lama dan ditemui dalam keadaan selamat. So, korang pernah dengar tak kes ni yang pernah viral pada tahun 2015? Kalau korang pernah dengar kes ni, cuba korang komen kat bawah.